Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita berada di episod ketiga Semangkuk Diet Podcast. Hari ini kita bertuah kerana kita ada seorang lagi dietitian. Okey, jemputan kita antaranya dietitian dan juga nutritionist yang berada di seluruh Malaysia lah. Okey, so dietitian ni dia merupakan dietitian Kementerian Kesihatan di klinik kesihatan. Objektif kita kali ni adalah untuk memartabatkan pegawai dietetik dalam dunia pemakanan. Kita nak viewers kita ni mencari informasi dan mencari maklumat ni daripada sumber-sumber yang tepat, daripada orang yang tepat. So antaranya adalah dietitian dan juga nutritionist. So hari ni kita bertuah, kita ada dietitian Shikin, okay, untuk bersama-sama dalam podcast kali ni, podcast Semangkuk Diet episod ketiga. So kita nak dietitian Shikin mungkin boleh share sikit, dietitian Shikin cerita background asal daripada mana, mungkin secara overviewnya dietitian Shikin ni berasal daripada mana. Boleh. Terima kasih Dietitian Rai. Sebenarnya Dietitian Rai ni senior saya lah. Saya third batch. Kak Rai, saya first lah. First batch kan. Okay. So nama saya Nur Ashikin. Kalau kat tempat kerja panggil Dietitian Shikin lah. Tapi kalau biasa-biasa kawan-kawan tu panggil Shikin. Okay. So saya asal dari Selangor. Untuk punya further study tu masa tu di Uniza lah. Bachelor in Dietetic. So, sekarang Alhamdulillah berkhidmat under KKM lah. Dietitian KKM about 6 tahun. 2019 itulah kan. So, sendiri pun lupa dah berapa kan. 6 tahun Alhamdulillah. Okay, first posting tu saya di hospital lah. Hospital Sandakan, Sabah. And then second posting saya minta pindah balik lah. So sekarang berada di Pahang. So dah berkahwin. Dah berkahwin. Okay, cakap dulu. Okay. Ya, itulah dia sikit sebanyak. Okay, kalau kita cerita yang nak cerita the whole journey tu agak panjang dan depan sikit lah. Mungkin kita patah balik sedikit. So, bila dietitian Shikin cakap dietitian Shikin ni berasal dekat Lembah Kelang. Lepas tu ambil jurusan dietetik. Adakah dietitian Shikin ni memang tahu kursus berkaitan dietetik tu dan memang bercita-cita nak jadi dietitian ke macam mana? Itu dia. Tu soalan cepu cemas sebenarnya. Okay. Secara jujur lah, zaman saya dulu tu tahun 2000 berapa ya, saya rasa saya apply 2000, lepas SP 2010. Kantor lah umur berapa boleh kira. Okay. So masa tu saya rasa pengenalan internet macam agak kurang sikit lah. So saya sebenarnya, saya bercita-cita bukan untuk jadi seorang dietitian. Saya berminat bidang farmasi. So memang masa lepas SPM kan saya kerja part time dekat farmasi. Saya berminat sangat lah ubat ni kan, macam nak treat orang secara ni lah dari segi ubatan semua. Tapi bila dalam isi pengisian UPU tu kan, kita kena isi masa tu 9 ke 10 tak salah saya lah. So kita kena letak kan ikut priority kita lah. So first top 5 tu saya letak farmasi. And then yang ke-6 tu baru dietetik. Saya tak tahu pun dietetik tu apa. Tu jujur lah saya memang tak tahu. Tapi saya tahulah pasal diet kan, macam tolong orang jadi kurus. Macam saya memang tak kata apa sejujur lah, memang saya tak cari pun pasal diet tu apa. Tapi saya nak dalam bidang medical lah. Memang minat sangat-sangat tu farmasi. Jadi nak cakap saya first place saya minat sangat-sangat tu sebenarnya bukan yang sangat-sangat berminat lah. Tapi bila kita dah dapat pilihan and then saya dapat Uniza pula masa tu kan, masa tu barulah nak cari betul-betul kan apa. So along proses along the way degree kita 4 tahun tu memang minat tu muncul lah setiap tahun kan, dia semakin mendalam lah. Waktu kan tadi kan ada cerita pasal waktu kita dapat dietetik di universiti itu, di Uniza tu. Uniza pun satu universiti yang baru. Sebab waktu tu masuk ada Uniza ke UDM masa tu? Masa UPU UDM, sorry. UDM. Betul. Waktu belajar Uniza. Dari Iman. And then bila masuk tu first year baru tukar. Uniza. Betul. So waktu tu Uniza pun dia masih baru lagi. Lepas tu ambil pula course diet. Bila dan waktu sem berapa tu yang rasa baru timbul rasa macam minat kepada diet tu? Diet tu ya. So alhamdulillah first sem tu saya dah nampak minat. Dia macam tak adalah macam lepas tu kan 2-3 tahun ke. Alhamdulillah sebab kawan pun sangat-sangat membantu kan. And then lecturer
memang alhamdulillah lah minat tu timbul. Dan juga ada senior-senior. Memang sangat macam wow kita nampak diet tu apa. Terutama Kak Rai lah. Kak Rai memang sangat mula-mula kita orientasi tu kan. Memang sangat outspoken lah. Memang nampak oh macam ni dia punya flow. So memang dah nampak tu masa first year tu lah pesan. Okay. Sebab Kak Rai tak ingat pun waktu tu apa jadi semua waktu Ada tu. masa tu Ya, mungkin boleh orientasi share sedikit. Waktu tu waktu macam bila dan boleh kan. mungkin boleh share sikit. Sebab Kak Rai memang tak ingat langsung. Tak Sebab ingat kita kan. pun dulu tak minat juga diet. Diet last Yang choice macam mengimbau tu. mengimbau kenangan. Mengimbau sangat. Saya rasa masa yang kita pergi camp Merang ke Oh, ada senior masa Amy lain. kan. Oh, Kita ada camp masa tu kan. uh. So, masa tu dia lebih kepada dietitian punya orientation. So Oh, memang okay, kita okay. nampak masa tu lah kita kena kenal kan. Lebih kenal lah. Lepas tu mungkin masa orientasi Unisa yang ada MPP sekali kot rasa. Betul. Yang Yang itu Kak Rai tahulah. Kalau kat situ memang Kak Rai tahu. betul. Masa Okey, tu lah. tu juga sedikit sebanyak dulu waktu nak tahu pasal diet, walaupun dietitian ni dah memang ada lama dekat Malaysia, Ya, tapi betul. disebabkan oleh kita selalu macam prioritize ada job scope yang nak cakap pasal diet kan. Tapi sebenarnya kalau Betul. diet ataupun berkaitan dengan pemakanan, kita lebih kepada dietitian dan juga nutritionist lah, sebab kita memang highlight belajar pasal pemakanan. Bila kita cakap pasal pemakanan kan, tadi dietitian Shikin dah cerita belajar secara, selama 4 tahun dekat Uniza. After habis Uniza tu, di mana dietitian Shikin lepas tu? Itu dia. Soalan cemas juga. Okay. So, selepas habis 4 tahun tu, Alhamdulillah lah saya ada juga ikut kawan lah, ada offer kerja sebagai sambilan. PSH rasanya, pegawai sambilan harian Harian. di IKU lah. Maksud projek research dalam 3 bulan macam tu. So, saya rasa why not kan kita cuba untuk explore research jugalah. So, saya kerja sambilan lah masa tu kat situ. Kemudian dah habis 3 bulan tu saya tunggu jugalah kan another job, another project, tapi sayangnya tak dapat teruskan dekat IKU. Cuma minat tu memang ada lah bagian research. Tapi masa tu saya sangat-sangat takut nak masuk catering dengan clinical. Saya Okay. malah sangat takut tu. Saya macam okay toughnya saya rasa mungkin belum lagi masa tu lah untuk saya explore. So saya memang banyak research lah. And then Alhamdulillah lepas tu dapat tawaran daripada UiTM. Sama jugalah lebih kurang kontrak juga RA. Kemudian baru dapat offer ni lah under KKM. So untuk yang viewer kita lah, untuk mereka yang tak tahu, dietitian ni pun sendiri kita ada banyak cabang. Kita ada Betul. dietitian yang bekerja dekat Catering. research, lepas tu sebagai catering dietitian, lepas tu ada yang dia jadi kontrak macam research assistant juga, ada yang clinical dan bermacam-macam lagi. So macam Betul. dietitian Chicken cakap tadi, dapat posting dekat KKM kan. So bila posting tu dan dicampak jauh di tempat lain, so apa perasaan waktu tu dan macam mana penerimaan Macam family? mana? Waktu tu dah kahwin ke? Okey, itulah masa tu 2019 saya memang single lah, belum kahwin lagi. And then masa tu memang saya dah expect akan ke sana sebabnya masa Oh. interview memang soalan standard lah akan tanya bujang, so nak tak pergi Sabah Sarawak masa tu lah. So masa tu saya pun macam okey Sabah Sarawak okey boleh juga. Saya pun belum ada komitmen apa-apa yang kata apa yelah susah nak fikir keluarga macam ni kan. Okey lah saya cakap boleh je. Cuma masa tu saya ingat soalan tu dia tanya di manakah KK Luyang. Saya macam KK Luyang, saya macam Sarawak ke macam pedalaman. Lepas tu saya macam malunya pergi kat Sabah. So saya memang sementara tunggu result tu memang dah prepare dah. Okey mesti kemungkinan kena Sabah Sarawak ni. So macam dah prepare macam tu tapi cuma kita tak tahu lagi kat mana. Adakah di Kota Kinabalu ke kat mana kawasan kan. So apa yang saya buat, saya memang kena tengoklah geografi kan. Okey ni kat mana. Lepas tu kena tanya-tanyalah kawan yang ada kat situ. Dan kebetulan saya ada kawan jugalah di sana. So Alhamdulillah dipermudahkan. So macam jangan takut nak pergi. So kita try explore. Kita tawakal lah. Doa banyak-banyak. Sabah best. Yes, Sabah Dekat best. Rai. Sabah best. Okay, bila dah dapat first posting dekat Sabah tu kan, bertahan tu selama berapa lama? Sebab sekarang ni dah dekat Semenanjung kan, so bertahan tu memang berapa lama dekat sana? Sebab waktu tu 2019, 2020 kita ada
satu kejutan di dunia kan. So macam mana bekerja di sana dan macam mana handle kejutan PKP tu? Ini betul-betul mengimbau lah Hmm. kenangannya, bukannya untuk orang Sabah Sarawak, saya rasa satu Malaysia lah kan Hmm. terkesan masa tu tak Hmm. boleh bergerak kan, PKP, betul PKPB kan. So masa tu saya 2020 tu memang time saya nak berkahwin. So masa tu Oh, kita nak akad nikah memang SOP semua kan. oh, so So pengantin PKP lah. ya, saya PKP yang masa tu bulan 12, rasanya tengah peak Sabah yang pilihan raya Oh, yang memang okey, 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 okey. sangat-sangat tinggi kan kes Hmm. masa tu. So saya balik tu saya kena kuarantin 14 hari. Orang kahwin Hmm. kan macam happy nak tu kan, semua kan. Ah, Tapi saya cuba tu sebab saya kena kuarantin 14 hari sebelum okey. nak menikah lah. So Ha. cabaran dia, tapi alhamdulillah ketua jabatan semua dan pengaruh kita semua bagi sokongan lah. Cumanya dia cakap tu lah, kalau kita nak cuti tu tak dapat nak stay lama lah sebab dah ambil quarantine kan. Tapi cabarannya dari segi macam kos kan, tiket Hmm. flight. Tapi dari segi perkhidmatan tu pun saya cerita jugalah. Saya cerita pasal kahwin pula kan. Yang Hmm. perkhidmatan tu kita memang ada kawalan SOP yang macam klinik, dia ada cara dia lah macam mana kita nak conduct klinik tentang COVID. Tapi kebanyakan banyak yang dari segi dia tukarlah cara kepada virtual. So Virtual. based on appointment, tak boleh walk in. Then tengoklah yang mana daripada daerah mana kan mungkin kita tak pergi lawatan macam tu, pergi Hmm. ke COVID tu lah. Waktu COVID tu, during COVID kan dah jadi dietitian sewaktu COVID Mm-mm. tu, apa kes-kes yang sangat banyak dari sudut dietetik lah, dari sudut dietetik yang sangat Hmm. banyak di-refer kepada dietitian pada waktu dan ketika itu? Adakah dietitian pada ketika itu sangat important tugasnya pada ketika itu? Okay, so itulah kalau ikut pengalaman masa tu kami memang dari segi bukan klinikal sahajalah, ada satu part lagi yang kita kena menyediakan makanan kepada pesakit yang kena ditempatkan di pusat kuarantin lah. Uh-uh. Jadi maksudnya kita ni bukan fokus klinikal sahaja, tapi kena dari segi sajian mungkin kita turun padang jugalah sebab kena sediakan around 800 ke 1000 pack Hmm. sehari. Jadinya memang manpower tu kita kena sama-sama lah bagi sumbangan juga kan, si packing-packing makanan. Mungkin masa tu nak hantar makanan pun ada jugalah masa tu kita kena juga turun padang sebab terlampau banyak lah. Kes tu ada juga kes yang di ward-ward isolation kan, ward-ward yang COVID daripada stage 1 sampai stage 5 yang mana perlukan ICU ke, dia punya rawatan dari segi rescue feeding ke, dari segi feeding lah macam tu. Tapi buat masa tu sebab SOP kita kena jaga kan, jadi kami tak berdepan face to face lah dengan patient yang high risk. So Dia banyak pada ketika itu kiranya dietitian Shikin beralih kan daripada jadi bahagian yang tadi dekat IKU tu, mm-mm, lepas tu ke clinical lah, we consider it mm-mm, as clinical lah, pergi hospital dan mm-mm. memang berada di hospital Sadakan as a clinical dietitian. So waktu jadi dan pada waktu itu ialah PKP. So mungkin dietitian Shikin boleh share, setiap orang ataupun setiap daripada kita mesti ada satu momen ataupun satu kes yang kita rasa kes tu akan memang terpahat dalam hati pada waktu ketika itu. Mungkin kes yang sangat mencabar ataupun kes yang rasa dekat di hati ke pada waktu area zaman COVID. Tu saya rasa kes yang macam dekat lah di hati tu, kes yang pregnant. Saya ingat saya lah, dia pregnant and then dia kena emergency Caesar sebab ada masalah yang COVID. Saya lupa dia Hmm. stage berapa lah. Hmm. Saya punya hati tu memang ibu tu dia tak sedar lah, unconscious. Dan dari segi tu macam kena intubated juga kalau tak silap saya lah. Tapi Hmm. kes tu sebab kita follow juga daripada dia ward ICU tadi kan, and then dia transfer ke medical ward lepas stable, and then anak dia kan memang kes tu panjang jugalah sebab Hmm. ada yang baby tu kan dia perlukan rawatan rapi lepas tu. So dia macam setiap dietitian maksud saya ada handle case tu lah, so kita tahu ni continuation. Ni yang hari tu kan pregnant kena COVID, Caesar semua. So anak dia memang kita tengok juga, ada yang bos saya review case tu. So macam kita berbincang case tu, macam kita agak ni lah terkesan jugalah waktu tu. So So mak dia masa tu selamat lah. saya rasa tak Ibu tu vaksin selamat. lah, tak sebab vaksin. Oh, tak sebab vaksin. Ibu tu Tak, selamat ke?
tak selamat Selamat. lah. Anak Alhamdulillah selamat saya. Alhamdulillah. selamat, Alhamdulillah. So itu antara Cuma kes-kes panjang yang lah rentetan dia. tapi Alhamdulillah sekarang selamat lah. And then Hmm. masih lagi tahu pasal kes dia ke macam mana? Ke memang dah tak Oh, tahu minta dah? maaf saya sebab dah pindah semua tu kan saya tak ada Oh, follow up dah ni yang lah. terus Waktu tu dah terang lah. transfer ke sini lah. Saya dah transfer ke Pahang. Jadi saya Oh, tak okay. ingat. Tapi within that time, kita juga tahu dietitian Shikin sewaktu itu pregnant. Okay. Mungkin boleh share sedikit. Sebab saya tahulah. So, bila waktu COVID tu kan, as a dietitian, you pregnant, ada isu berkaitan dengan COVID dan sebagainya. Macam mana journey tu? Sebab nanti kita nak dengar juga kes anak kena pisah sikit dengan mak dia tu. Macam mana tu? Ya, ada. So kisahnya tu kan bersambung lah 2020 dan 2021 still PKP tapi saya lupa lah PKPB ke apa kan. Hmm. Cuma still ada restriction lah. Lepas tu saya alhamdulillah pregnant. Dia bersalin dalam bulan 11 lah 2021. Cumanya SOP tu still ada yang kena swab semua kan, swab test tu. Jadi saya rasa macam kesiannya setiap kali saya nampak baby yang sekecil tu nak bawa ke Sabah dan setiap kali nak balik nak kena swab test ke apa kan. So saya rasa macam itulah saya kena kuatkan diri tapi bincang dulu lah dengan keluarga kan. Boleh tak macam apa mungkin saya tinggalkan sekejap sementara saya uruskan untuk pindahan tu kan. So itulah family pun alhamdulillah sangat-sangat membantu. Lepas tu itulah rezeki anak saya pun saya stay breastfeeding lah. So benda tu bila saya nak kata apa berpisah ni kena prepare lah. Dari segi kita nak apa bekalan susu kan. So sebab lah memang baca-baca lah kan dari show guideline. Even saya PM tepi flight lah. Tak kisahlah Asia ke Mars ke kan. Macam mana nak bawa breast milk tu kan yang frozen tu untuk kita travel. So alhamdulillah lah sangat-sangat. So pun saya tak respect sebab saya ingat macam isu ni mungkin orang tak apa nak layan ke apa kan. Tapi alhamdulillah memang diorang pun menggalakkan sebenarnya. Tapi kena ada cara dia lah. Cara penyimpanan yang betul kan. And then packaging kena betul. So untuk ibu-ibu di luar sana kan mungkin ada yang kena travel ke mungkin kena outstation ke kan. So saya rasa jangan orang kata apa down kan. Benda tu boleh kita manage lah dari segi nak teruskan apa eksklusif breastfeeding lah pada anak kita. So since dietitian Shikin dah cerita sikit pasal eksklusif breastfeeding, sebab pengalaman saya sendiri eksklusif breastfeeding ni 2 tahun 6 bulan. Okay, 2 Ui, tahun 6 masya-Allah. bulan. Okay. 2 tahun 6 bulan kita boleh nampak impak dekat anak kita tau. Okay. Mungkin dietitian Shikin nak share sedikit kepentingan breastfeeding ni kepada ibu-ibu di luar sana. Dan sekarang kan kita dah ramai ibu bekerja. And then bila dia rasa macam susu dia tak keluar, dia dah give up. Okay, dia dah rasa macam give up. And then dia dah start. Memang kita faham yang ibu-ibu ni dia nak yang terbaik untuk anak dia. And then bila dia rasa tak ada tu, dia dah rasa macam terus tak ada hope. And then dia dah start campur. Mungkin daripada as a dietitian dan pengalaman sebagai ibu, mungkin dietitian Shikin boleh berkongsi sedikit pada ibu-ibu yang ada perasaan macam ni. Itulah kita pun siapa pengalaman baru seorang kan, tapi saya cubalah terbaik untuk share lah pengalaman saya. Itulah sebenarnya daripada apa pembacaan kan, mungkin ibu-ibu boleh dapatkan jugalah pembacaan dari sumber yang betul. Mungkin nanti boleh, sekarang kita ada pelbagai lah kan, kalau tengok lactation counselor kan, di situ kita boleh dapatkan input, maklumat kan. Lepas tu dari sisi support lah, sebab breastfeeding memang sangat-sangat perlukan support. Perasaan kita memang ups and down, memang akan ada, especially yang penat bekerja kan. Di situ akan affect jugalah dari segi kita punya production kan. Tapi itulah kita cuba berfikir positif lah sepanjang tempoh penyusuan tu kan. Itu yang penting, dan juga dapatkan support. Kadang mungkin boleh jadi dari segi teknik ke, ada isu dari segi yelah orang kata pump tu ada isu, ada benda-benda yang kita nak tengok lah kenapa boleh jadi ada masalah-masalah pada breastfeeding tu lah. Kadang boleh jadi juga sebab emosi kan, tak yalah mungkin ada yang stres sangat-sangat ke, cuba kita dapatkan support lah. So kebaikan tu ya Allah Masya Allah memang kita tak nafikan, memang banyak dari segi ibu sendiri kan, dari segi anak. So kalau anak kita tu memang orang katalah satu droplet susu tu Masya Allah banyak, orang kata tak ingat saya berapa dia punya kandungan good orang kata apa immunity, punya vitamins kan.
So benda tu A sampai Z memang alhamdulillah memang Allah dah jadikan macam tu ciptaan yang khas untuk bayi kita, kepala bayi kita. Jadi itulah, jangan berputus asa tu memang akan kadang-kadang akan ada rasa putus asa tu, betul memang akan ada. Especially kalau yang penat kan, mungkin anak mengempeng ke apa kan. Cuma kita sekarang memang ada pelbagai medium juga, tapi kita carilah yang bersesuaian, yang orang yang sepatutnya lah. Dan kalau di klinik kesihatan kita ada lactation nurse, even pegawai sains pemakanan, PSP, dietitian, insyaAllah kita cubalah untuk membantu. Dietitian Shikin cerita pasal mereka yang berada di klinik kesihatan kan. Okey, dah pindah ke KK di Semenanjung and then dah jadi dietitian di klinik kesihatan. So saya juga nak tanyalah, apa beza dietitian di klinik kesihatan? Mungkin daripada segi job scope dia. Mungkin viewer kita pun nak tahu juga apa job scope dietitian di klinik kesihatan dan juga pegawai pemakanan dekat kesihatan, dan macam mana involvement of nurse tu dalam completekan untuk dari segi pemakanan pesakit di klinik kesihatan. Untuk pegawai sains pemakanan memang untuk job scope dia lebih pada prevention lah. Okay, so biasanya dia lebih kepada langkah-langkah pencegahan. Pencegahan. Tak keluar pula ayat. Tak keluar juga tu ayat. Keluar ya. Okay. Pencegahan. Jadi untuk yang belum ada apa-apa diagnosis, biasanya memang kita akan refer, biasa doktor lah akan nampak, tak ada apa-apa diagnosis lagi, cuma dia nampak ada masalah pada pemakanan. Jadi kita akan refer pada pegawai sains pemakanan lah. Tapi kalau untuk pegawai dietetik, kita tengok so this mungkin pesakit ni dah ada masalah kecil manis, dah ada masalah benda-benda 3 serangkai, masalah kesihatan, kita akan refer kepada pegawai dietetik lah untuk menerima medical nutrition therapy, iaitu kita guna istilah ni nak cakap kita rawat penyakit tersebut melalui makanan. Okay. So dekat situlah ada sedikit perbezaan, tapi kita nak cakap kita punya terapi adalah melalui makanan. So maksudnya pada mereka yang ada sebelum diagnose, dia akan diberikan, atau dia ada macam isu-isu mungkin berkaitan dengan pemakanan, dia akan diberikan kepada PSP dululah, pegawai sains pemakanan. Tapi once pesakit ni didiagnose, mungkin ada kencing manis, ada darah tinggi, ada sakit jantung dan sebagainya, dia akan di-refer kepada pegawai dietetik. So clear dekat situ. So sebab orang kadang-kadang tak tahu, ada juga lain. Baru-baru ni saya ada nampak satu thread social media ni kan, which is bagus, which is pegawai nutritionist ni, dia bagi tahu dia ada satu klien, tapi klien dia ada penyakit yang macam-macam. Tapi dia sangat beretika lah, pada saya dia sangat beretika bila mana dia kata saya bukanlah pegawai yang terlibat untuk bila ada penyakit macam tu. Saya ada on prevention, you nak tahu dengan lebih, you ke pegawai dietetik. Boleh proceed. Yes, boleh proceed. So kita nampak satu etik yang sangat bagus lah dekat situ. So kita pun dah tahu sebagai pegawai dietetik macam mana kita merawat melalui pemakanan. Okay, bila dekat klinik kesihatan, dietitian Shikin, apa antara penyakit yang kerap dan memang tiap-tiap hari memang akan jumpa dan memang akan memanglah kita dah pasir dah. Tengok muka pun kita dah macam dah tahu dah. Makanan dah tahu dah kan. Dah tahu dah kan. Macam mana? So saya boleh cakap lah rata-rata macam mostly kalau dari segi klinik kesihatan ibu anak, CTM lah, gestation diabetes, kebanyakannya kencing manis waktu mengandung. Betul. Banyak di refer untuk kes-kes tersebut lah. Kalau dari segi untuk pesakit luar, macam betul pesakit luar, biasa macam 3 serangkai itulah. Kencing manis, darah tinggi. Lepas tu even sekarang pun obesity lah. Trend tu kan semakin meningkat. So kes-kes macam tu. Tapi kalau kritikal, macam benda-benda yang kita perlu orang kata dari segi tertiary management, maksudnya yang perlukan hospitalization, yang tu kita akan refer kepada hospital lah. Kira kita kepas kepada respective dietitian lah. Contohlah kalau ada kes-kes macam tu. Tapi sangat-sangat jarang lah. Contoh macam clinically kan, feeding syndrome ke, biasanya banyak dah
masuk hospital lah. Saya cakap kes-kes 3 serangkai itulah yang biasa saya dapat. Mungkin sebab dietitian Shikin dah ada pelbagai pengalaman daripada segi klinikalnya, daripada segi di klinik kesihatan. So on your rasa minat. Dia ni bukannya betul atau tak, tapi rasa minat tu. Jiwa tu dekat bahagian mana? Dekat clinical setting ataupun dekat community like klinik kesihatan? Okey. So mula-mula sebenarnya saya suka kes kanak-kanak, PIDS. Jadi dekat hospital kebanyakan macam saya rasa rotation saya tu banyak PIDS tau, banyak ke arah PIDS. Jadi memang tapi saya sama belajar lagi. Saya suka tahu topik-topik PIDS ni. Sebab dia kan budak saya suka budak cik comel. Saya suka kes macam tu. Jadi kalau di klinik kesihatan kita kes PIDS tu ada, cuma akan banyak kita akan tengok di community. Contoh macam saya pergi program pemilihan dalam community lah, PDK. So itu adalah kanak-kanak berkeperluan khas lah. Jadi saya rasa jiwa saya tu saya minat macam tu, kes-kes macam tu lah. Anything related with kes-kes kanak-kanak, kira di mana-mana setting suka Oh. macam tu. Ya, betul. Okey. Cuma kita akan satu macam minat kita tu. Kan mesti akan ada macam tu kan. Kak Rai pun mesti macam tu kan. Mesti akan Adalah, ada suka. Kak Rai sangat suka pesakit kolesterol tinggi sebab kita dah boleh baca dia punya. Boleh tahu lah. Ini antara kita dah nak end of our session dekat podcast. Sekejapnya. Kan sekejap kan. Dia biasa bila cakap-cakap kita tak perasan sangat. Tapi kita dah masuk antara segmen-segmen terakhir lah. Mungkin kepada dietitian Shikin nak bagi tips kepada para pelajar, okey? Atau ini kepada pelajar dululah. Yang tiba-tiba bila dia tengok podcast kita kan, bila dia tengok podcast tahu kan? tengok podcast Mangkuk Diet baru tiba-tiba terminat. Okey, macam best dia jadi dietitian. So macam mana diorang nak belajar ni ke, ataupun you punya suggestion kepada individu-individu yang macam ni? Pada kita bercakap adik-adik lah adik-adik sekalian. Okey. So itulah saya rasa memang kita kalau minat tu bolehlah sekarang ni kan boleh go through banyak website kan. Especially kalau di laman saya rasa banyak juga laman-laman menceritakan job scope pekerjaan dietetik ni. Dan juga saya rasa dekat universiti pun dia akan keluarkan outline kan. So dietetik ni kita akan belajar apa kan. Benda-benda yang kita akan expected throughout 4 years tu kan, apa yang kita akan belajar. So dari situ insyaAllah akan timbul minat tu lah. Dan sampai tu boleh juga follow kan. Macam dietitian Rai kan, Smart Diet. So boleh tengok kat situ apakah kita punya tugasan. Lepas tu kes-kes yang mungkin kita handle. Dari situ saya rasa sekarang kan banyak di hujung jari kan, boleh tengok kat situ. Cuba pastikan sumber yang tepat lah. Sebab ada adik sekalian boleh tengok dekat situ lah. Dan juga saya rasa tak ada masalah juga kan kalau nak DM kan dietitian Rai. Ada masalah. Tak apa, dietitian Rai sangat membantu adik-adik yang memang nak further dalam bahagian dietetik. Dan saya rasa dietetik ni kekuatan dia ialah mana-mana bidang semua ada kekuatan. Cuma dietitian ni kalau kita pelajari, saya rasa dia boleh praktis untuk semua, bukannya pesakit je, keluarga kita, mungkin anak kita. So benda tu dia bermain setiap hari. Jadi insyaAllah benda tu jadi penguat lah. Orang kata untuk further. Wah, boleh tak jadi From habis tu. habis tu. Okay. Dan kepada kita punya pesakit-pesakit, lagi-lagi pesakit-pesakit yang macam NCD, pesakit ibu dan anak ni dan sebagainya, macam mana diorang boleh reach kepada dietitian? Faham? Okay, kalau yang mungkinlah tuan-tuan perempuan di sana kan yang ada masalah berkaitan dengan pemakanan, boleh je datang ke klinik kesihatan. Sebenarnya kita akan buat saringan lah. Kalau mungkin ada rasa macam saya ni kemungkinan ada kencing manis ni kan, mungkin saya masalah ni masalah tu, boleh datang untuk saringan lah. Jadi dari situ kita akan dapatkan nasihat daripada doktor, kemudian doktor akan refer lah kepada respective unit sama ada PSP ataupun dietitian. Jadi kalau dari segi mungkin kalau dietitian Rai pun mungkin boleh juga kan macam mana nak go through dalam program perkhidmatan tu. Saya rasa dietitian Rai akan explain jugalah. Tapi dari segi kesihatan iaitu adalah metod kita lah untuk dapatkan khidmat tersebut. Untuk juga to those yang nak tahu berkaitan dengan pemakanan, tapi di Semangkuk Diet Podcast ni yang dihaskan oleh Smart Diet, kita lebih kepada pesakit-pesakit non-communicable disease. Orang selalu tanya penyakit NCD tu apa? NCD tu it's a non-communicable disease related dengan penyakit yang kencing manis, darah tinggi,
tinggi, Tak kolesterol berjangkit. tinggi dan juga sakit jantung lah dan sebagainya lah. Okey, macam tu. Tapi kita sangat fokus dekat penyakit NCD ni sahaja. Ada juga penyakit-penyakit lain yang bukan kita tak tahu, cuma kita meraihkan dietitian dekat Malaysia ni dah kebanyakannya dah ramai yang berada di social media juga. Saya juga selalu pas-pas kes kepada Betul. mereka yang lebih lebih arif lah. Tak semuanya benda kita boleh buat sekali. Kalau dietitian yang handle kanak-kanak ni tak semestinya dia boleh handle orang besar sangat. Orang yang dia handle orang besar tak semestinya dia punya knowledge tu dekat kanak-kanak tu dia tahu dengan lebih mendalam. So everyone ada part dia masing-masing lah. So di Smart Diet kita sangat fokus dengan pesakit NCD. Okay? Kita ada soalan santai kepada dietitian Shikin lah. Okay. Anak sekarang ni dah umur berapa dah dietitian Shikin? 3 tahun, 3 bulan. 3 tahun 3 bulan. Kalau tahun tu dah jadi 4 tahun lah sebab dia 2021, bulan Hmm. 11. Oh, dia premature ke? Tak. Tak. Maksudnya dia hujung tahun kan. Kan Oh, kalau okay, okay, hujung okay, okay. tahun, Faham, faham. tapi dia kena ikut tahun Okay. yang tersebut. Yes. Bulan tak Faham? sampai lagi. Nampak Okay. suka pics kan, so kena detect bulan. Tak adalah. Oh, betul. Untuk mereka yang berkhidmat dengan kanak-kanak ni, kita memang kira Kan? umur dia sangat Betul. spesifik. So, Sangat selagi umur dia tak masuk, kita memang tak akan masukkan umur dia kepada tahun baru. Okey, begitu. Okey, kita nak tanya kepada Tisha Shikin. Okey, macam mana? Okey, anak makan sayur ke tidak? Ni soalan cepumas. Sebuah juga. Ha. Alhamdulillah semasa kita winning diet tu kan, saya tengok dia mula-mula tu macam sawi ke apa kan, macam pahit-pahit sikit tu tak berapa lah. Tapi Alhamdulillah along the way tu dia nak makan. Sebab dia tengok Umi dia makan, Abi dia makan kan, dia macam apa tu. Tapi nampak dia suka brokoli. Saya macam tu. Kadang macam tricky jugalah part tu. Betul. Memang soalan pertama kan, makan sayur tak? Masa kena tengok Alhamdulillah saya makan sayur, dia macam ni sah confirm anak dia Dietitian. Terus anak dietitian, kita telah Masya mengapplykan kepada Allah. anak-anak kita semua. Okey. So Betul. itu antara itu soalan santai lah yang paling last untuk kita punya podcast kali ini. Terima kasih kepada Dietitian Shikin sebab bagi masa kepada kita Sama-sama. di Semangkuk Diet Podcast untuk Betul. bercerita sedikit sebanyak tentang jenis sebagai dietitian. So daripada awal, lepas tu kahwin, jadi dietitian klinikal, anak PKP, anak waktu PKP, kahwin waktu PKP. Okay, so kita dapat sedikit sebanyak dan kepada viewers kita, mereka untuk adik-adik lah kan, adik-adik yang jadi Betul. dietitian, Adik-adik. boleh follow juga Semangkuk Diet untuk journey dietitian. Kita akan invite lebih ramai dietitian dan nutritionist di dalam Semangkuk Diet Podcast. Dan untuk mereka yang nak dapatkan khidmat dietitian dan juga nutritionist pun boleh follow Smart Diet di platform IG dan juga di platform social media yang lain. Itu saja daripada saya dan juga Dietitian Shikin. Thank you so much Dietitian Thank you Shikin. juga. Thank Semoga you kita boleh jemput. semoga kita boleh jumpa lagi secara lepas ni mungkin secara fizikal pula lah kan di mana-mana program. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye.